Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam membincangkan tentang keunggulan tokoh mazhab, iaitu hari ini kita akan bincangkan Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu tokoh yang keempat daripada tokoh-tokoh mazhab. Okey, dalam tajuk ini seperti biasa pelajar mesti dapat menyatakan riwayat hidup tokoh secara ringkas, kemudian menerangkan sumbangan tokoh dalam tamadun Islam, dan yang ketiga mengambil iktibar daripada keunggulan tokoh dan seterusnya dihubung kaitkan dengan kehidupan seharian. Apa tu Imam Ahmad bin Hanbal? Okey, nama penuhnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dan lahir pada 164 Hijrah di kota Baghdad iaitu Iraq, dan beliau meninggal pada tahun 241 Hijrah. Kunyah iaitu gelaran dia adalah Abu Abdullah. Okey, antara sifat peribadi yang boleh kita contohi. Okey, apa sifat peribadi dia? Iaitu yang pertama, sentiasa menuntut ilmu walaupun telah mendapat gelaran imam yang masyhur. Ya, suka kepada ilmu. Kemudian yang kedua, memiliki sifat pemaaf yang sangat tinggi. Yang ketiga, banyak membaca dan juga menghafaz Al-Quran sejak berusia 9 tahun. Jadi kita boleh koreksi diri. Sejauh mana kita punya amalan dalam pembacaan dan juga menghafaz Al-Quran ketika usia begini. Yang seterusnya, beliau kuat melakukan ibadah nawafil. Ibadah nawafil ni maksud dia adalah ibadah sunat. Ya, ibadah sunat. Ada riwayat mengatakan, anak dia mengatakan bahawa bapa dia iaitu Imam Ahmad bin Hanbal melakukan ibadah sunat, melakukan solat sunat pada waktu malam, qiyamul lail sebanyak 300 rakaat. Hebat dan juga takjubnya kita dengan ibadah nawafil yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau sanggup dipenjarakan kerana mempertahankan akidahnya. Okay, antara tokoh, antara guru yang tersohor Imam Ahmad bin Hanbal iaitu yang pertama Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i adalah gurunya. Kemudian Abu Yusuf Al-Qardi dan juga Hamad bin Khalid. Ini yang termasyhurlah guru. Spektrum ilmu berkenaan dengan kesungguhan Imam Malik dalam menuntut ilmu. Okay, beliau sanggup dipukul, diseksa dalam penjara semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun kerana bertegas dan juga berpegang teguh mempertahankan pendirian dia, mengatakan bahawa Al-Quran bukan makhluk. Ya, berkenaan dengan Al-Quran bukan makhluk memang banyak isu dekat situ. Okey, jadi dia mempertahankan bahawa dia kata Quran itu bukan makhluk, tetapi Quran itu adalah kalamullah yang qadim, yang lama, ya, sebagai wahyu Allah Taala. Okey. Kaedah yang digunakan pakai oleh Imam Ahmad dalam menentukan sesuatu hukum. Ini pandangan dia, ya. Dia telah menggunakan fatwa sahabat, kias dan juga istishab dalam menentukan suatu hukum. Jadi maknanya hukum yang ada dekat atas dunia ini dia terlalu luas, ya, terlalu luas. Jadi sumber pertama mestilah rujuk kepada Al-Quran, sunnah Rasulullah, lepas tu ijma' ulama' dan juga qiyas. Tetapi apabila benda-benda itu tidak ada membicarakan tentang hukum itu secara khusus, maka ulama' ini mereka telah mengeluarkan satu fatwa, ya. Samalah juga macam Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad, jadi dia telah menggunakan mengeluarkan sesuatu hukum, mengistimbatkan sesuatu hukum berdasarkan kepada sumbernya fatwa sahabat, qiyas dan juga istishab. Apa itu istishab? Dalil yang menilai tetapnya sesuatu perkara selagi tidak ada sesuatu perkara yang mengubahnya. Arti kata lain ialah ketetapan pada masa lalu berdasarkan hukum asal, ya, terus menerus berlaku untuk masa kini dan akan datang. Itu maksud dia, ya. Makna hukum asal itu dia tidak ada perubahan, maka dia akan kekal. Kemudian ada juga pendapat lain yang mengatakan bahawa ia adalah sesuatu keputusan yang dibuat oleh ulama mujtahid, ya, ulama yang ke belakang dalam menilai sesuatu perkara yang telah dikaji. Dia dah kaji, sumbernya adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian mereka tidak menemui sesuatu dalil pun yang boleh mengubah hukumnya.
Dalam kata tersebut, ulama mengekalkan suatu hukum itu dengan berasaskan hukum yang telah sedia ada kerana tiada sebarang dalil pun yang dapat mengubah hukum tersebut. Itu pendapat Imam Wahbah Al-Zuhaili, ya. Okey, contoh dalam mengeluarkan istishab tu, ya. Dia kata contoh dekat sini, seseorang dia mendakwa Muhammad ada berhutang dengan dia RM100 dan tidak ada bukti menunjukkan bahawa Muhammad itu berhutang. Maka tertuduh iaitu Muhammad terlepas daripada hutang tersebut kerana asalnya dia terlepas daripada sebarang bebanan ataupun tanggungjawab sehingga terdapat dalil yang menunjukkan dia berhutang. Inilah dia sumber daripada istishab, iaitu perkara yang asal tidak akan berubah selagi mana tidak ada dalil baru yang menunjukkan perubahan itu. Sumbangan Imam Ahmad. Ya, bila kita belajar tentang tokoh, kita kena tahu juga sumbangan dia kepada tamadun Islam. Iaitu yang pertama dari sudut karya, penulisan dia. Antara kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad adalah kitab Al-Musnad, kitab At-Tarikh, kitab Al-Illah. Jadi kena ingatlah nama-nama karya ataupun kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad. Kemudian beliau merupakan pengasas kepada mazhab Hambali, sempena nama dia. Kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ini telah tersebar di antara negaranya adalah di Mesir, di Baghdad dan juga di Najd. Dan antara murid Imam Ahmad yang terkenal antaranya adalah Imam Hasan bin Musa dan juga Imam Hanbal bin Ishaq. Yang menunjukkan bahawa kawasan yang mengamalkan empat-empat mazhab. Okey, kawasan ini, kawasan di atas ni, itu mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki dekat kawasan sini yang banyaknya. Kawasan Syafi'i banyaknya dekat kawasan Asia Tenggara. Lepas tu mazhab Hambali dekat kawasan sinilah. Dekat kawasan bahagian Mesir, tadi dah katakan kawasan bahagian Mesir, dekat Iraq, dekat Najd. Okey, itu antara petanya lah. Okey, seterusnya pengajaran ataupun iktibar yang kita boleh dapat daripada keunggulan tokoh yang kita pelajari. Okey, yang pertama kita hendaklah mencontohi kegigihan dan juga kesabaran imam mazhab dalam dia mencari ilmu, ya, sebagai bukti kecintaannya kepada ilmu. Kemudian kita hendaklah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari supaya ataupun agar hidup kita diberkati oleh Allah. Kalau kita belajar teknik menjawab soalan peperiksaan, kalau ditanya tentang pengajaran, dalam pengajaran dia kena ada PIH, P pendahuluan, IEC dan H huraian. Kalau Ustazah warnakan warna biru ni, ini menunjukkan P, iaitu pendahuluan. Kemudian isi dia mengamalkan ilmu yang dipelajari. Ini isi dia. Kemudian diwarnakan dengan warna ungu ni, agar ni adalah kata hubung. Ya, kata hubung untuk menjelaskan isi untuk huraian. Jadi kat situ cukuplah, lengkaplah. Kena ada pendahuluan, isi dan juga huraian. Kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari agar hidup kita diberkati oleh Allah SWT. Okey, itu sajalah untuk tajuk Imam Ahmad bin Hanbal. Kita belajar, seterusnya kita amalkan dalam kehidupan harian mencontohi sifat peribadi yang ada pada tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.